yang first time nak travel secara DIY tapi tak tahu nak pergi mana. Ramai orang Malaysia tak tahu dekat Aceh ni banyak sangat tempat yang underrated, yang cantik, yang murah. Selalunya orang datang Indonesia nak try Bali, Jakarta, apa kata korang try dekat Aceh pula. Kalau korang nak stay dekat penginapan yang mewah macam ni, harga dia tak sampai RM300 pun untuk satu malam. Lagipun tiket flight untuk ke Aceh pun murah je kan. Jadinya sebelum korang nak pergi dekat Aceh ni, korang boleh buat research dulu. Tempat yang Kak Jemla pergi ni dekat Takengon. Sebenarnya banyak je lagi pengalaman yang Kak Jemla nak share dekat Takengon ni. Kalau korang jenis suka food hunting tu, macam-macam tempat menarik yang cantik untuk korang OOTD. Makan sambil layan view yang cantik macam ni, siapa je tak suka kan. Lagi satu untuk beginner yang nak travel DIY ni, tak perlu risau tau. Dekat Aceh ni memang selamat. Selain daripada Takengon, Pulau Sabang pun antara tempat yang underrated yang ramai orang tak tahu. Kalau korang nak tahu lebih detail pengalaman yang best-best panjang Kak Jemla travel dekat Aceh ni, apa kata korang follow dulu Kak Jemla. Okay, bye. Assalamualaikum.